orang yang sakit jantung biasanya ada pattern nombor yang macam mana. Orang yang sakit jantung mesti ada certain set of numbers. Daripada situ kita nampak, kenapa kebanyakan orang sakit jantung ada this set of numbers. So kita buat satu keputusan untuk katakan, ini adalah statistik yang menunjukkan golongan yang berisiko untuk sakit jantung. Tapi kita pandang balik kepada set nombor tersebut, kenapa set nombor ini berisiko sakit jantung? Sebab orang yang nombor macam ni, ciri-ciri dia adalah dia jenis yang memang boleh kerja keras. Boleh kerja keras, boleh ambil stres, boleh tak tidur. Orang yang macam ni, dalam jangka masa panjang, mana tak rosak kesihatan? Let's say kalau you jenis yang bekerja sampai you lupa untuk tidur, lupa untuk makan. Betul. Sampai kadang-kadang you bekerja sampai pukul 4-5 pagi, baru you tidur 2-3 jam. Orang yang macam ni, probability untuk kena sumbat kita punya saraf jantung tu memang tinggi. Sekarang saya nak tahu kan, like nombor 1 hingga 9 mana satu nombor yang paling baik? Wow. There's no paling baik. It's always every number ada kebaikan. So secara rumusnya saya kongsikan dekat sini untuk audience semua.